Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara membuat simpulan buku sila. Mula-mula, pegang kedua hujung tali. Silangkan tali kanan ke atas tali kiri. Silangkan tali kiri ke atas tali kanan. Tarik sehingga simpulan menjadi rata dan kukuh. Simpulan ini digunakan untuk mengikat dua utas tali yang sama saiz dan untuk mengikat anduh. Saya akan menunjukkan cara membuat simpulan bunga keti. Mula-mula, buat satu gelung kecil. Masukkan hujung tali ke dalam gelung dari bawah dan ke bawah tali utama. Kemudian, masukkan tali ke dalam gelung dan tarik sehingga kemas dan kuat. Simpulan ini digunakan untuk menyelamatkan mangsa, mengikat tali pada tiang atau mengangkat barang. Saya akan menunjukkan ikatan manuk pada kayu. Lilitkan tali pada kayu. Silangkan tali dan masukkan ke bawah tali yang tergulung. Tarik sehingga kemas. Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan dan menamatkan ikatan pada kayu. Saya pula akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan silang. Mulakan dengan ikatan manuk pada salah satu batang kayu. Seterusnya, ambil satu batang kayu dan silangkan sebanyak 3 kali. Buat ikatan penguat sebanyak 2 kali di sekitar celah-celah batang kayu. Akhir sekali, tamatkan dengan ikatan manuk. Ikatan silang ini digunakan untuk menyambungkan dua batang kayu yang berada di sudut 90 darjah dan juga digunakan untuk membina gadget seperti meja, rak dan pintu gerbang. Sekian, terima kasih.